Peristiwa Kampung Medan 2001 merujuk kepada rusuhan kaum yang berlaku di Kampung Medan, Petaling Jaya, Selangor bermula dari 4 hingga 13 Mac 2001. Insiden ini melibatkan pergaduhan sengit antara komuniti Melayu dan India yang merebak ke beberapa kawasan berhampiran seperti Kampung Gandhi, Kampung Lindungan, Taman Datuk Harun, Taman Desa Ria dan sekitar Jalan Klang Lama. Rusuhan ini berlanjutan selama 13 hari. Pergaduhan ini tercetus ekoran bermula daripada Majlis Perkahwinan Masyarakat Melayu dan Majlis Kematian Penganut Hindu yang diadakan di kawasan berdekatan. Ketika masyarakat Melayu sedang siapkan majlis itu, seorang lelaki berbangsa India dikatakan membawa motosikal dalam keadaan mabuk dan terbabas merempuh tapak perkahwinan Melayu. Perkara itu mendatangkan kemarahan orang kampung dan menengking lelaki India tersebut. Lelaki India tersebut tidak dapat menerima tengkingan dari orang kampung, kemudiannya mengajak sekumpulan geng dan menyerang majlis perkahwinan Melayu. Keadaan bertambah buruk apabila kira-kira 200 orang dipercayai dari luar Kampung Medan terlibat dalam pergaduhan tersebut. Rusuhan ini mengakibatkan 6 kematian dan lebih 100 orang cedera parah. Pada akhirnya sebanyak 400 orang telah ditahan oleh pihak berkuasa. Kawasan Kampung Medan dan sekitarnya merupakan kawasan yang telah lama menghadapi masalah sosioekonomi tanpa pembelaan kerajaan yang mencukupi, yang mungkin menyumbang kepada ketegangan yang berlaku. Selepas peristiwa ini, pelbagai inisiatif diambil untuk memulihkan keharmonian kaum dan menangani isu sosioekonomi di kawasan tersebut. Peristiwa Kampung Medan menjadi pengajaran penting tentang pentingnya menjaga hubungan antara kaum dan menangani ketidakadilan sosioekonomi untuk mengelakkan konflik sedemikian pada masa hadapan.